Ini bila kita nak ambil border ni ya. Border ni kita nak ambil, nak letak dekat sini. Okey, macam mana cara? Ini keadaan tegak. Tapi kita kena sengitkan pola tu. Nampak tak? Ini sekali lagi saya tunjuk ini keadaan tegak. Tapi kita kena sengitkan pola ni ikut biku ni. Okey? Dan length dia katakan 30. Ni length dia. Ni kebaya pendek. Kita nak jadikan kebaya panjang. Jadi kita tolaklah pola tu ke atas. Lepas tu, bila kebaya labuh, tak cantik flap ke punggung, kita tendang sikit keluar. Okey? Ini saya tendang keluar. Bila kebaya labuh, dia cantik besar. Cantik kembang keluar. Kepuk-kepuk kat punggung tu sikit. Bila dia macam ni bila kebaya labuh ni pinggang, dia lawa keluar. Sebab nak lawan dengan kain yang kuncup. Kain kuncup tu tak kisahlah lipat batik ke, belah ke, ataupun kipas belakang. Dia kain tradisional ya, awak jangan matchkan dia dengan duyung pula. Tarik panjang lagi. Ini yang biku dia, ni ada biku ni.